Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak set shift. Okay, even kalau office hour pun kita kena set juga shift. Okay, sebagai contoh, tadi kan kita dah buat timetable, kita dah ada satu timetable sini. So next kita kena letak shift lah. Sebab untuk office senang, ada satu shift je. So kita tunjuk untuk satu shift dulu So bila regular shift, kita contoh HQ shift. So bila HQ shift, number kita letak number apa-apa. Cycle, one cycle untuk week. Week senang, satu cycle untuk week sebab kita kerja Isnin sampai Jumaat. So satu minggu je lah. So kita kena buat benda tu. Kejap lagi saya akan tunjuk. Lepas dah set benda ni 1, 2, 3 dan bila start shift ni, kita contoh kita ambil ni lah sebab senang. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya letak 6 hari bulan. Okay, bila kita klik OK, nampak kat sini timetable ni dia dah ada satu minggu, Isnin sampai Ahad. Right, lepas tu dia suruh minta set timetable. Klik OK. Dia klik OK, kita tick balik timetable yang kita dah set tu. Okay, kita pilih lah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Alright, nampak dia akan set macam ni lah. Okay, kita bagi contoh lah, contoh lain. Maybe shift lain lah. Ni contoh HQ2 sebagai contoh sebab nak bagi faham. Sama juga contoh lah, HQ2 ni macam mana. Dia ada 2 minggu. Minggu ni Sabtu ni dia kerja, minggu depan Sabtu dia tak kerja. So kita sama juga, kita akan buat week. Cuma bezanya kat sini, ni saya letak nombor 2 lah. So cycle dia jadi 2 lah. Bila saya letak cycle jadi 2, ni pun saya letak sama juga. Untuk sebagai contoh, kita letak Januari 6 hari bulan. Klik OK. Nampak dia jadi 2 minggu lah ni, sebab cycle kita letak 2 minggu. Set timetable. OK, kat sini kita ambil lah timetable yang kita dah buat dan kita tick Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maybe Sabtu ni kita kerja. Sabtu depan kita tak kerja. Ni Sabtu, Ahad memang cuti. So kita boleh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Klik OK. So akan jadi Sabtu ni kerja, Sabtu depan cuti. Berulang-ulang kali. Ini dia pakai pattern lah. So boleh juga buat cara macam ni. Ataupun sebab ni pening sikit, kita tambah lagi normal shift ni pukul 9 lah. Contoh ni HQ2. HQ2. Saya just random je. Klik OK. Dah ada kan shift. Kita letak lagi satu. Maybe nak edit lah. Kita edit. Silap. Ni kita ubah dia punya timetable lah, sebab kita dah ada 2 timetable tick juga benda ni. Okay, so nampak ada 2 HQ timetable dengan ni. So maybe minggu pertama dia nak kerja pukul 9 sampai pukul 8. Kita off kan benda ni minggu pertama. Minggu kedua kita pakai jadual ni lah, Sabtu ni. So minggu pertama sampai Sabtu, tapi pukul 9 masuk. Minggu kedua pakai 8.30. Okay, klik OK. So bila klik OK, nampak ni masuk pukul 9. Minggu kedua dia akan sampai Jumaat 8.30. Macam tu lah function untuk shift dah. Right, itu saja untuk video kali ni. Selepas ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak set jadual shift yang kita dah buat ni ke orang lah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.